Karya berinspirasikan sawah padi di Pulau Tuba Langkawi berjaya mengangkat artis muda Nur Fatihah Yusof selaku pemenang anugerah utama Bakat Muda Sezaman edisi ke-29 PMS 29. Karya bertajuk Unharvested Futures Voices of the Field melayakkan beliau membawa pulang wang tunai RM40,000 menewaskan 15 karya yang lain. Bagi Nur Fatihah, 31 tahun, usaha kerasnya selama ini terbalas dengan penganugerahan tersebut. Hasil karya beliau dibantu oleh 80 orang terdiri daripada pelajar sekolah rendah dan komuniti di Pulau Tuba. Walaupun mengalami kemalangan beberapa hari lalu, beliau hadir berkerusi roda untuk menerima anugerah utama tersebut. Saya invite kanak-kanak tempatan untuk bayangkan bendang padi kampung diorang ni pada masa akan datang macam mana. Dan saya tak ada terhadkan you guys kena lukis apa, saya tak terhadkan tu sebab bendang diorang yang boleh bayangkan. Majlis penyampaian hadiah disempurnakan Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan dan Seni Budaya Motek Datuk Muhammad Yusri Muhammad Yusof di Balai Seni Negara Cawangan Langkawi malam tadi. Hasil karya mereka kini dibuka kepada umum di sekitar Pulau Langkawi dan Pulau Tuba hingga 26 Julai depan.